Masa permulaan tu cabarannya nak memperkenalkan produk, nak memperkenalkan jualan kita tu lah. Sebab saya dengan kawan saya dua-dua malu. Dua-dua tak nak ke depan. Jadi bila nak menjual tu jadi susah lah kan. So itulah kami pilih platform online. So apa-apa memang online lah. Orang tak kenal siapa di sebalik Banat Sandwich ni. Nama saya Fatin Wahidah binti Safiai. Saya merupakan pemilik bersama Cafe Banat Sandwich bersama-sama dengan rakan saya, partner saya lah, Fatin Nurjihan Burhanuddin. Dan kafe ini terletak di Milai. Kami sebenarnya adalah alumni Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. So pada tahun 2017 kami mula menjual dalam kampus sebenarnya sandwich bajet. So, dan 2017 juga sebenarnya tahun akhir pengajian. Jadi kami decide untuk teruskan bisnes sandwich tapi dengan pasaran yang lebih meluas, dengan packaging yang lebih baik dan menu yang lebih orang kata lebih premium lah berbanding dengan sandwich bajet yang kami sediakan waktu zaman belajar tu. So bermula daripada kami prepare sandwich dalam bilik sewa sehinggalah kami ada rumah yang untuk kami sewa jadikan production house. Daripada satu rumah kami sewa lagi satu rumah untuk jadikan production house juga. So daripada situlah kami berkembang sikit-sikit, yang mana sampai ke sekarang 2022 barulah kami direzekikan untuk buka kafe. Kalau ikutkan daripada 2017 sehingga sekarang, kami dah sama-sama usahakan Banat Sandwich ni dah 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adik Fakhri. Saya dikenali sebagai Abang Banat. Okey. Hari ni kami di Banat Sandwich nak tunjuk dekat korang semua cara pembuatan sandwich. Okey. Dekat sini kita ada 7 jenis flavor ataupun 7 jenis inti lah. Jom saya nak tunjuk dekat korang macam mana nak buat sandwich. Kita nak buat sandwich jenis mix box. Mix box ni campuran lah. Campuran di mana setiap kotak tu ada 3 jenis inti. Dan dekat sini kita ada 2 jenis kotak. Okey, kotak yang pertama kotak medium. Okey, kalau yang ni akan dapat 12 ketul. 12 ketul sandwich lah. Di mana akan dapat 4 jenis yang berlainan. Okey, kalau yang ni 12 ketul. Kalau yang kotak besar pula, yang ni kotak large, yang ni akan dapat 24 ketul. Jadi korang akan dapat 24 ketul sandwich. Okay, jom kita tunjuk dekat korang cara nak buat mix box most wanted. Yang pertama, roti yang kami gunakan adalah roti gardenia jenis bonanza. Okay, roti ni kita guna disebabkan kita pilih roti ni dia punya saiz memang ngam-ngam dengan kita punya portion. Okay, setiap sandwich kita akan pakai 3 keping roti. Okey, 3 keping roti untuk satu sandwich. Okey, di mana bahagian yang bawah sekali kita sapu dulu mayonis. Mayonis tu kita sapu di permukaan roti tu. Okey, kita akan letak 1 keping tomato dan juga 2 keping salad. Untuk jenis salad kita pakai romaine lettuce sebab dia lebih mudah untuk kita letak di atas roti. Dan salad ni dia tak pahit lah. Dia tak pahit and then memang crunchy. Inti yang pertama kita akan letak inti tuna. Okey, yang ini inti tuna. Tuna ni kita homemade. Kita homemade daripada perapan dia bawang. Kita akan pakai bawang Holland, kita pakai cibisan ikan tuna dan ada beberapa bahan yang lain lah. Yang tuna ni rasa dia tak pedas. Okey, dia creamy. Dia rasa manis-manis. Okey, yang warna merah ni hot macaron. Hot macaron ni ikan sardin yang kita homemade juga. Ikan sardin tu kita campur dengan bawang merah dan beberapa bahan lain lah. Jadi warna dia warna merah sesuai dengan rasa dia. Rasa dia memang pedas. Dan untuk setiap inti berat anggaran untuk setiap inti adalah 80 hingga 90 gram untuk satu set roti itulah. Okay, yang terakhir inti chicken BBQ. Chicken BBQ ni yang paling top. Kalau kata tuna tu top, yang chicken BBQ dia lagi top sebab ayam dia
kita perap dulu ayam dengan sos perapan chicken BBQ homemade. And then kita dah perap dalam 2-3 hari, baru kita grill atas api, grill sekejap atas api, dan kita akan susun lah macam sekarang ni, kita akan susun seketul-seketul atas roti. Memang besar-besar macam ni lah, kita letak ayam dia atas roti. Rasa sos BBQ ni dia tak terlalu pedas, dan dia ada rasa manis-manis sikit sebab kita ada letak sedikit madu, dan bawang putih lah. Jadi bila kita dah campur, ada lagi lah bahan-bahan yang lain, rasa dia tak terlalu pedas dan rasa manis-manis sesuai lah dengan ayam chicken BBQ ni. Sos yang ada dekat atas ayam ni, yang gelap tu sos BBQ, sos BBQ yang kita buat sini homemade, dan yang warna kuning tu sos homemade juga. Kita panggil dekat sini sos homemade. Dia bukan sos cheese. Yang ni sos istimewa lah. Kalau dekat Banat Sandwich ni kita panggil sos kuning. Dikenali sebagai sos kuning. Yang ni memang kita homemade. Waktu operasi kafe ni kita buka setiap hari dari 7.30 pagi sehingga 4 petang. Jadi kalau nak order, biasanya memang orang akan order daripada 7 pagi itulah, dan last order pukul 4 petang. Nama kafe ni Banat Sandwich. Banat ni sebenarnya dia plural daripada bahasa Arab. Maksud dia anak-anak perempuan. Sebab saya dan kawan-kawan sama kan, dulu perempuan kan. Itu asal dia lah. So kami awal-awal nak mula berniaga tu, kami ada buat research tentang pasaran sekitar lah. Pada masa tu memang ada orang buat sandwich, ramai home base. Tapi mesti kena order awal tau, 2 ke 3 hari macam tu servis dia kan. Tak boleh order on the spot tu semua. Jadi kami decide, kenapa macam mana kalau kita hasilkan satu bisnes yang servisnya mudah dan cepat. Sebab itu kita come out dengan servis yang lebih baik lah. Kalau nak ikutkan dari segi rasa ni subjektif, ada orang rasa sedap, ada orang rasa biasa-biasa je. Tapi kami mengutamakan dari segi servis yang cepat dan mudah lah untuk order, sebab kita ada banyak platform untuk order ni. Berbagai jenis platform ada, website ada, WhatsApp pun boleh, nak walk in pun boleh, nak dine in kat sini pun boleh, pick up sendiri boleh. Semua cara dapat memudahkan customer. Bila kita buka kafe Banat Sandwich ni, orang kebanyakan dah tahulah. Of course kita punya sandwich tu adalah kita punya main product. Tapi sebenarnya selain daripada sandwich, kita ada juga menu-menu breakfast. Contohnya macam English breakfast, kita ada juga spaghetti. Dan kebiasaannya peak hour kita adalah waktu pagi, orang mencari breakfast. Macam pagi-pagi pun kalau orang cari spaghetti, kita dah ready dah. So antara yang paling banyak orang order spaghetti ni aglio-olio lah, aglio-olio. Dan kalau English breakfast biasanya Big Banat breakfast. Dekat Banat Sandwich ni kita potong 2 set terus, 2 set roti supaya lebih cepat. Sebab kita kalau potong satu-satu tu dia akan ambil masa sikit lah. Tapi kalau dekat sini kita potong 2 set terus. Kita diajar supaya tidak menekan roti tu lah. Sebab dia kan tinggi kan, 2 layer. Jadi kita tak tekan roti tu supaya roti tu tak penyek lah. Jadi yang ada sekarang ni adalah mix box most wanted large, 24 ketul. Lepas kita dah siap potong, kita akan letak pula di dalam kotak. Kotak ni muat untuk 24 ketul. Dan kotak ni kita akan lapik dengan kertas dulu supaya tak terus direct kepada kotak lah dia punya roti tu. Kalau dekat Banat Sandwich kita akan susun 4-4 lah. Maksud dia setiap inti tu kita akan letak dia mengikut jumlah. Macam kalau macam sekarang ni hot mackerel, kita letak susunan 2 macam tu, akan dapat 8 lah. Dan sebelah dia tu kita akan letak inti tuna. Inti tuna pun akan ada 8. Dan belakang sekali tu yang chicken BBQ punya inti. Jadi semua sekali akan dapat 24 ketul lah. Kalau nak sebutkan tentang cabaran ni, dia berbeza-beza ikut pada fasa bisnes tu sendiri. Masa permulaan tu cabarannya nak memperkenalkan produk, nak memperkenalkan jualan kita tu lah.
Sebab saya dengan kawan saya dua-dua malu. Dua-dua tak nak ke depan. Jadi bila nak menjual tu jadi susah lah kan. So itulah kami pilih platform online. So apa-apa memang online lah. Orang tak kenal siapa di sebalik Banat Sandwich ni. Pada pertengahan 2019 seingat saya, bisnes dah stagnan. Dia dah tak boleh nak naik, dia tak turun tapi dia tak naik. Dia macam tu je kan dari segi sale tu. Susahlah sikit walaupun kita masa tu home base. Of course kita nak adakan kemajuan kan. Dia naik balik tu pada tahun 2020 waktu Covid. Masa tu orang sebenarnya kalau ikutkan kebanyakan bisnes masa tu ada turun apa kan. Alhamdulillah masa tu Banat Sandwich dia naik. Sebab masa tu kan kita tak boleh keluar PKP kan. So permintaan tu sandwich tu banyak. So kita pun ada delivery rider kita sendiri yang boleh standby. So masa tu dia naik sampailah sekarang. Saya berharap lebih ramai yang akan kenal Cafe Banat Sandwich ni. Dan saya menjemput semua untuk datang ke Cafe Banat Sandwich yang terletak di Milai. Buka setiap hari 7.30 pagi sehingga 4 petang. Pelbagai menu ada. Kalau morning person, lagilah digalakkan datang sebab kita by 7 staff dah masuk, boleh terus order semua menu.